Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, dan terkadang menyuruh Allah Ta'ala dan tiada berkehendak ia seperti iman orang yang terdahulu pada ilmu Allah Ta'ala bahawa tiada beriman ia. Okey, ini kita nak iktirad ataupun nak membangkang perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah. Kita nak membangkang perkataan Mu'tazilah yang bercanggah dengan perkataan pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, Mu'tazilah dia kata tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala berkehendak, maka itulah yang Allah Ta'ala suruh. Tiap-tiap cuba faham kata Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata iradat Allah dengan suruh Allah tu berlazim-laziman ataupun muafakat. Di sisi Mu'tazilah dia kata apa yang Tuhan suruh itu yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan kehendak itu yang Tuhan suruh. Sebab itulah Mu'tazilah dia kata jahat, maksiat, kufur, dia kata itu bukan daripada kehendak Allah. Kenapa? Sebab Allah tak menyuruh kufur, Allah tak menyuruh maksiat, Allah tak menyuruh melakukan kejahatan. Dia kata macam tu. Okey, jadi kita
kita bangkang dia. Kita bangkang dia. Kita kata dengan dalil lah. Kita kata bangkang tu bukan bangkang buta-buta macam tu, tak. Kita bangkang dengan ada dalil. Inilah dia. Contoh dia kata terkadang menyuruh Allah Ta'ala. Ini nak sebut kata apa ni? Nak sebut kata suruh dengan iradat tu, suruh dengan kehendak tu tak sama. Bukan macam Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata tiap-tiap yang Tuhan kehendak itu yang Tuhan suruh. Tiap-tiap yang Tuhan suruh itu yang Tuhan kehendak. Dia kata macam tu. Kita bangkang. Kita kata macam mana? Kita kata terkadang ada perkara yang berlaku menyuruh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh, tapi Allah Ta'ala tak berkehendak. Jadi bila Allah Ta'ala tak kehendak, walaupun Allah Ta'ala menyuruh, benda tu takkan berlaku. Sebab kita pegang apa? Kita pegang etikot kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tiap-tiap yang Tuhan kehendak, maka itulah yang akan berlaku. Tiap-tiap yang Tuhan iradat menentukan akan berlaku, maka itulah yang akan berlaku. Walaupun perkara tu Allah Ta'ala tak suruh sekalipun. Tengok dalam ni ini nak kena huraian dia, kena kita yang dengar tu nak kena perhati betul-betul. Bukan boleh dengar sambil lewat, tak boleh ni. Terkadang-kadang adalah bendanya kan menyuruh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh, tapi dan tiada berkehendak benda tu Tuhan suruh, tapi Allah Ta'ala tak berkehendak. Bila Allah tak berkehendak, walaupun Tuhan suruh sekalipun, dia takkan berlaku. Mana contoh dia? Seperti iman. Iman siapa? Iman orang yang telah terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala. Dia tahu, Allah Ta'ala tahu orang tu tak beriman, yakni sejak daripada azali lagi Allah Ta'ala dah menentukan si fulan tidak beriman. Dia bagi contoh dalam ni, siapa dia? Seperti Abi Jahlin. Abi Jahlin, Abu Jahal lah. Dan Abi Lahbin, Abu Lahab lah. Jadi dua orang ni, dia bagi contoh dua orang ni, tapi banyak lagi lah. Fir'aun lah, Namrud lah. Tu semua tu tak beriman belaka tu. Allah yang telah menentukan mereka tu tak beriman. Jadi tak, iman tu Tuhan suruh tak secara umum? Tuhan suruh tak? Suruh. Allah Ta'ala suruh tiap-tiap kita ni beriman, tapi bergantung dengan iradat, bergantung juga dengan kehendak Allah tu. Kalau Allah Ta'ala kata dia beriman, dan Allah suruh beriman, dia beriman, maka tentulah orang tu jadi beriman bila orang tu dikehendaki oleh Allah Ta'ala beriman. Jadi bolehkah kita kata macam ni? Bolehkah kita kata tuan-tuan macam ni? Kufur tu, iman tu, macam tadi Mu'tazilah kata kan, iman tu Tuhan suruh, dan itu yang Tuhan kehendak. Jadi kalau macam itu, Abu Jahal yang kufur tu, adakah terkeluar daripada kehendak Allah? Abu Lahab tu kufur, adakah terkeluar daripada kehendak Allah Ta'ala? Ni yang kita bicara. Ahlussunnah kata tak tu. Maknanya tetap kata Abu Lahab, Abu Jahal tu kufur tu, tak beriman tu kehendak Allah Ta'ala, tapi iman tu tetap Tuhan suruh tak? Suruh. Allah Ta'ala suruh. Abu Jahal, Abu Lahab tu beriman, Allah Ta'ala suruh. Macam tu. Sebab itulah kita Ahlussunnah wal Jamaah kata suruh dengan kehendak tu berlainan, benda yang tak sama. Tapi lazim daripada yang Allah Ta'ala suruh, itu yang lazim daripada yang Allah Ta'ala kehendak, itulah yang berlaku, itulah yang terjadi. Baik. Itu dia bagi contoh seperti contoh iman
orang yang terdahulu pada ilmu Allah Ta'ala tu bahawa dia tak beriman. Maknanya dah terdahulu sejak azali lagi ilmu Allah Ta'ala mengetahui yang orang tu tak beriman. Dia bagi contoh Abu Jahal dengan Abu Lahab. Mereka berdua tu sampai mati dia tak beriman. Kenapa? Sebab tidak ada kehendak Allah Ta'ala mereka tu beriman. Okey. Lepas tu adakah iman Abi Jahal tu Allah Ta'ala tak suruh Abu Jahal tu beriman? Suruh. Adakah Allah tak suruh Abi Lahab tu beriman? Suruh. Suruh apa? Atas jalan umum. Umum kita disuruh kita ni beriman. Umum. Siapa pun lah. Hatta Anthony Locke tu pun sebut nama dia pula dah. Anthony Locke tu pun Allah suruh tak dia beriman? Suruh. Tapi kalau dia tak beriman, artinya tak ada kehendak Allah Ta'ala lah pada dia tu beriman. Tuhan tak berkehendak. Tapi suruh tak? Suruh. Allah Ta'ala suruh semua makhluk dia ni, manusia dan jin ni beriman. Tapi Tuhan tak berkehendak, tak jadilah. Sebab itulah tuan-tuan, kita punya pegangan, tiap-tiap yang Tuhan kehendak, maka itulah yang berlaku. Tak kira sama ada yang Tuhan kehendak tu baik ataupun buruk, iman ataupun kufur, ibadat ataupun engkar. Itu tak kira. Apa yang Tuhan kehendak, itu yang berlaku. Dan lazim daripada yang Allah Ta'ala suruh, itulah yang Allah Ta'ala redha. Bila Tuhan suruh benda tu, macam iman, Tuhan suruh tak beriman? Suruh. Maka itulah yang Allah Ta'ala redha. Ibadat, Tuhan suruh tak? Tuhan suruh. Mana kalau kita melakukan ibadat, itu yang Tuhan redha. Sebab itulah kata kitab Faridah kata apa? Dia kata lazim yang Tuhan redha, yang Tuhan suruh, itu yang Tuhan redha. Okey. Tapi tak semestinya yang Tuhan kehendak itu yang Tuhan suruh. Tak semesti yang Tuhan kehendak itu yang Tuhan redha. Tak semesti. Sebab ada benda yang Tuhan kehendak berlaku, tapi benda tu Allah tak suruh, Allah tak redha. Umpamanya maksiat. Maksiat berlaku pada seseorang, kufur seseorang, maksiat seseorang, jahat seseorang. Adakah Tuhan suruh? Tak. Tapi Tuhan kehendak tak? Ya. Macam tu. Baik. Itu kena faham. Jadi ada 4 perkara lah. Dalam bab ni ada 4 benda yang berlainan. Mana? Antara suruh, redha, iradat, kehendak lah, dan ilmu. Tapi lazim daripada suruh, itu yang Tuhan redha. Lazim yang Allah Ta'ala kehendak, itu yang berlaku. Dan itulah yang diketahui oleh ilmu. Kalau sangkut dengan kudrat pula, itu yang Tuhan buat. Itu mana? Itu yang Allah Ta'ala dah kehendak. Itulah yang berlaku. Okey. Baik. Ini kena faham. Ayat dalam kitab tu kena faham. Ayat dalam kitab, yang ada kitab tu tulis balik kat tepi. Murad ayat ni ialah bagian supaya nanti kita baca balik, oh faham, ini makna dia, ini yang dikenaki tentang ayat ni. Macam itulah orang ngaji, macam itulah. Okey. Kemudian dan kata seperti Abi Jahal dan Abi Lahab dan tentera kedua-duanya. Tentera bagi Abi Lahab dan Abi Jahal, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala tak berkehendak beriman. Sejak azali lagi, orang yang mengikut Abi Jahal dan orang yang mengikut Abi Lahab tu, Allah dah berkehendak sejak daripada azali mereka tak beriman. Dan Allah Ta'ala telah mengetahui sejak azali lagi tentera bagi kedua-dua ni tak beriman. Tak beriman lah. Allah Ta'ala berkehendak. Okey. Tapi Tuhan suruh tak? Suruh. Atas jalan umum, Allah Ta'ala suruh semua daripada jin dan manusia ni beriman. Tapi masih lagi bergantung dengan iradat. Masih lagi gantung dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam itu. Okey. Tentera kedua, maka bahawasanya mereka itu, siapa dalam contoh ayat ni dalam kitab ni? Abu Jahal,
Abu Lahab dan tentera-tentera Abu Jahal dan Abu Lahab tu. Anak tu kata mereka tu suruh, anak disuruh anak oleh Allah lah. Anak disuruh, yakni disuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu disuruh dengan beriman. Mereka dia kata bahawasanya mereka itu disuruh mereka itu dengan beriman. Tapi mereka beriman ke tidak? Tak. Ni yang kita nak canggah, nak bercanggah, atau kita nak lawan, nak i'tirad Mu'tazilah ni. Kalau betul tuan-tuan sekalian, apa ni yang Tuhan suruh itu Tuhan kehendak, bermakna kufurnya Abu Jahal tu tak ada kehendak Tuhan lah. Bahaya cakap macam tu. Kenapa? Ayat Quran ada, tuan-tuan. Apa ayat Quran kata? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu. Yang ni perbuatan kita tu Allah juga yang buat. Batang tubuh kita Tuhan buat, maka perbuatan kita Tuhan buat tak? Abu Jahal ni perbuatan kufur itu Allah buat tak? Allah tentukan tak? Tentulah. Okey. Kitab Aqidatun Najin. Tengok di apa? Mula-mula kita buat tu apa? Description-nya. Tengok kat situ, tengok kat situ. Baca kitab Aqidatun Najin. Muka surat 44. 12 baris daripada bawah. Okey, tengok ya. Ada soalan dalam ni, Ustaz, jika seorang orang itu dah beriman, tiba-tiba dia keluar daripada Islam, adakah itu kehendak Allah Ta'ala juga? Dah pastilah cikgu. Dah pastilah tu. Kenapa? Sebab berlaku tak dia keluar pada Islam tu, dia keluar tu berlaku tak? Berlaku. Bila berlaku, apa saja berlaku, etikot kita apa? Etikot kita mestilah ditentukan ataupun dibuat oleh Allah Ta'ala. Macam tu. Sebab tu ada satu surau. Cikgu ni orang Tolak Intan kan. Ada satu surau kat Tolak Intan. Saya belum hurai habis lagi. Tapi pengajian tu dah sampai ke hujung, nak berhenti dah. Daripada pukul 9 sampai pukul 10, 1 jam. Saya kan kalau ngaji tetap macam tu kan, 9, 10. Saya tak boleh lah. Kenapa tak boleh lah? Kenapa tak boleh ni? Huraian tak habis lagi. Walaupun dah terpacak pukul 10, tapi huraian tak habis lagi, kena lajak lah. Tak boleh. Macam ni buatnya. Suruh berhenti. Macam ni. Suruh potong tengkok kita pula. Teruk betul lah. Ngaji ni kan dengar lah dulu. Isyak pukul 11 ada lagi waktu isyak. Pukul 12 waktu isyak lagi. Tunggulah Ustaz. Ni pukul pagi. Pukul 9 pagi sampai pukul 10. Pukul 10 tu, pukul 11 boleh masak lagi. Pukul 12 boleh pergi pasar lagi. Ada lagi orang jual, ya Allah. Pergilah beli. Macam tu. Nantilah. Saya tak habis hurai lagi. Saya tak habis lagi syarah lah tu. Dalam masalah qada tu lah. Saya kata qada Allah tu tak berubah. Dia faham berubah. Saya tanya dia, faham macam mana berubah tu? Diam. Lepas tu dia cakap kat kawan dia kot. Kawan dia kata, macam ni Ustaz, ada orang kadang-kadang dia jahat, lepas tu dia buat jadi baik. Itu berubah. Itu bukan berubah. Nak hurai yang tu larilah pula. Pasal apa? Dia kata saya salah, kata tak berubah. Padahal dalam kehidupan kita ni berubah tak? Ada orang gemuk, lepas tu dia kurus. Itu berubah. Tengkorak betul yang korang tak faham. Tahu tak tengkorak? Bukan macam tu. Kalau nampak zahir berubah sekalipun, yang berubah tu ditetapkan dalam iradat. Itu cerita dia. Mula-mula orang tu jahat. Tiba-tiba berubah, dapat edah jadi baik, pergi surau, pergi mengaji pula dah. Itu apa? Itu kan namanya berubah qada tu. Itu yang ada dalam ketentuan. Itu yang ada dalam qada. Itu yang ditentukan oleh Allah sejak daripada azali. Bukan berubah. Tak habis hurai lagi, dah lari. Itu bukan salah saya. Nanti akhirat kau tanggung sendiri. Aku tak hurai habis lagi, kau dah lari. Aku nak hurai balik, kau lari lagi, kau tak datang dah. So kau tanggung sendiri. Betul. Sebab apa? Sebab dalil kuat dalam ayat Quran kata tak berubah. Macam mana?
Macam mana ayat tu Jalamin yang kata tak berubah tu, macam mana? Ayat kata tak berubah tu. Ingat tak? Ayat yang kata kita apa ni, ketentuan Allah Ta'ala tu sabit di sini dia, tak berubah. Ada tak? Tak ingat? Tak ingat? Tak datang tak? Dia liar dia. Dia tak datang tu, kena cari lain lah. Kena, nasib baik saya ada buku kecil ni. Okay. Dalam ayat Quran tu tuan-tuan kata macam mana? Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Surah Qaf ayat 29. Surah Qaf, cuba tengok, cuba tulis, cuba cari dalam tu. Surah Qaf ayat 29. Surah Qaf ayat 29. Tengok. Orang dalam line, orang dalam online pun kata, tak apa Ustaz, panjang pun tak apa. Kami seronok belajar. Yalah, kena duduk jauh-jauh, duduk berdepan ini tak tahu lagi tu. InsyaAllah mudah-mudahan seronoklah. InsyaAllah kan. Jadi tuan-tuan, ayat ni terang-terang kata, terang-terang dia kata macam mana? Ma yubaddalu, tiada bertukar, tiada berubah. Ma yubaddalu al-qawlu, perkataan, yakni ketentuan aku tu, ladayya, di sisi aku. Mana tak berubah. Di Tuhan tu tak berubah, tuan-tuan sekalian. Tak berubah, si Allah tu tak berubah. Yang Tuhan dah tentukan hukum hakam tu tak berubah. Cuba tengok tafsir ayat tu. Cuba tuan-tuan buka dalam handphone Android tuan-tuan tu. Buka tu. Ada tak? Jumpa ada ayat tu. Surah Qaf ayat 29. Cuba tengok tafsir dia macam mana. Terjemahan lah. Tuan-tuan kata surah tafsir, terjemahan dia sudah. Apa dia kata Jeraman? Tak jumpa dah? Surah Qaf ayat 29. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Tengok. Tak jumpa? Cari. Tanya AI lah. Tapi jangan tanya Anwar Ibrahim. AI tu Anwar Ibrahim pun boleh. Keputusan aku tak dapat diubah. Keputusan aku tak dapat diubah. Lepas tu Allah sebut di hujung ayat tu, wa ma ana bizallamin lil abid, dan tiadalah aku menzalimi akan hamba-hambaku. Pasal apa? Sebab ada orang kata, Ustaz, mana boleh kufur tu Allah tentukan, Ustaz? Pasal apa? Kalau Allah tentukan dia kufur, Allah campak dalam neraka, zalimlah Allah. Korang ni lah. Suruh duduk mengaji baca kitab, tak nak guna otak sendiri. Agama ni bukanlah guna otak sendiri. Betul tak tuan belakang apa dia kata? Betul tak tuan? Kat belakang dekat ayat-ayat tu dia kata apa? Apa dia kata tuan? Apa dia kata? Terjemahan tu apa dia kata? Itu yang di hujung ayat tu. Pangkalnya apa? Ma yubadalu, apa mana tuan? Lepas tu? Keputusan azali tu, keputusan iradat Allah yang azali tu, iradat dia tentukan tu, tak dapat ditukar, tak dapat diubah. Maksudnya tetap tak dapat ubah tu? Tetap tak? Habis tu, maksudnya kata kodok tu berubah-berubah. Kalau itu yang berlaku, mula jahat, penyangak, penyamun, pencuri, perompak, perogol, dia tu, si fulan tu, berubah, dapat hidayat. Di dakwah dapat hidayat tu. Nasihat dapat hidayat. Taubat, pergi belajar, pergi itu, pergi ini, begitu itu. Ya, kalau itu yang berlaku, bermakna itulah keputusan yang ada dalam iradat. Macam tu. Itu yang ada dalam iradat. Subhanallah. Tu yang kata bertukar tu macam mana? Itu dalam hadis tu, bukan yang dalam iradat tu. Itu dalam mana? Itu yang di dalam tulisan malaikat. Jangan faham lagi berubah tu, jangan. Kita tak habis hurai lagi, dia dah lari dah. Tu yang payah tu. Jadi kena faham cikgu cikgu Hafizah, kena faham betul-betul apa dia. Kalau benda tu berlaku, contoh macam ni lah,
Asal dia beriman, jatuh kufur kat dia. Keluar Islam, isytihar keluar Islam pula dah. Okey, masa tu adakah dia keluar Islam tu keluar daripada iradat? Taklah. Pasal apa? Sebab ayat Quran kata apa? Quran kata, tuan-tuan sekalian, tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu yang kufur tu siapa yang buat? Allah juga, tuan-tuan. Tapi ingatlah jangan jadi Jabariyah pula. Macam mana? Jabariyah dia kata tak ada usaha dan ikhtiar kita ni. Semua serah pada Allah bulat-bulat macam tu. Tak, kita ni ada apa? Ada usaha dan ikhtiar. Kita kena i'tiqad ada usaha dan ikhtiar. Bagi kita i'tiqad, kita i'tiqad hati, kita ni ada bahagian kita usaha dan ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar tak boleh memberi bekas. Usaha dan ikhtiar tu siapa menentukan? Allah juga yang menentukan. Macam tu. Mana faham macam tu? Okey. Baik. Jadi dalam yang kita baca ni, tuan-tuan, antara surah ada 4 perkara tu. Surah di sisi ahli sunnah wal jamaah ni, kalau orang tu lain pada benda-benda ni, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Surah, reda, iradat tu kehendak lah, dan ilmu. 4 benda ni berlainan belaka. Cuma ulama kata antara suruh dan reda, dua-dua ni berlazim-laziman. Kalau guru saya ditambah lagi, antara iradat dengan ilmu berlazim-laziman. Macam mana? Tiap-tiap yang iradat menentukan sejak azali, itulah yang diketahui oleh ilmu. Ni sebab tu lah kata Abu Jahal, Abu Lahab tu, Allah suruh tak mereka tu beriman? Suruh. Tapi Tuhan berkenak ke mereka beriman? Tak. Pasal apa? Sebab ilmu Allah sejak azali lagi, ilmu Allah Ta'ala sudah mengetahui yang Abu Jahal, Abu Lahab tu tak beriman. Gitu. Okey. Yang ni yang wajibnya ni. Ada pun tauhid rasa tu tak wajib tu. Itu bukan fardu ain. Yang ni pun orang tak boleh faham lagi buat qada ni, tuan-tuan, ngajar pula benda lain-lain pula dah. Tak tahulah. Ikut mereka lah. Okey. Nak tegur banyak-banyak kali pun tak sedap dengar juga kan. Okey. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan tentera dia tu, Allah suruh tak mereka tu beriman? Suruh. Tetapi tiada dikehendak oleh Allah Ta'ala akan berimannya mereka itu, Abu Jahal, Abu Lahab dan tentera-tentera dia tu, Allah Ta'ala tak berkehendak beriman. Bila Tuhan tak berkehendak beriman tak dia? Taklah. Mana boleh berkehendak Allah dengan wakil yang berlaku tu berlainan? Mana boleh? Boleh jadi ke Jamil? Tuhan berkehendak macam ni tapi tak jadi. Jadi macam ni. Boleh jadi macam tu kan? Tak maunya macam tu. Kalau patutlah tuan-tuan, ya Allah. Itu yang kata dalam kitab akhir Tuan Najib ni, jangan mengaji dengan orang yang tak mahir ilmu ni. Saya pun takut juga tuan-tuan ni. Takut juga tak mengajar ni, takut termasuk golongan tak mahir ni. Tapi nampak orang lain punya huraian ni kan lagi teruk. Oh, macam ni teruk juga. Dalam TV dulu satu ketika dia Cik Rahman, satu ketika dalam TV lah yang ganti saya dulu. Lepas program kami, saya punya program pengecek kitab Faridah dalam TV tu, dihapuskan, dia ganti orang lain. Ganti orang lain, orang tu kata je, Allah teruk. Macam mana boleh pilih orang macam tu dalam TV? Siapa tak tahu? Dia kata hukum adat tu ialah adat kebiasaan, bukan adat. Yang kata takluk tu. Takluk sifat tu apa? Ada soalan tanya pada dia dalam TV tu, apa benda takluk? Oh, takluk tu seperti Portugis menjajah Melaka. Itu jawapan dalam TV. Allahu Rabbi. Yang kita baca bagi betul-betul ni tak buang, tak nak ganti orang lain. Orang yang tak tahulah mengaji kedak dia, tuan-tuan, yang baca kitab tu. Dia kata apa? Orang tanya takluk sifat dia apa? Oh, takluk tu macam Portugis takluk Melaka. Macam
Macam mana sifat Tuhan boleh takluk macam tu? Lah contoh misal dia. Oh ya Allah, tuan-tuan, masya-Allah. Jagalah ni. Apa tu? Ada pula kata hukum adat tu. Hukum adat tu macam ni dia kata. Orang Melayu kahwin bersanding. Itu hukum adat. Itu kahut adat. Itu kahut adat tu. Itu apa? Itu tradisi. Adat tradisi orang Melayu. Bukan hukum adat yang kita ngaji tauhid ni. Hukum adat yang tauhid ni lain. Yang tu tuan-tuan kena betul-betul tu. Bukan ngaji ada kitab lah. Bawa kitab. Takkan tak kerti baca. Yang Jawi pun ada, yang Rumi tak ada. Bukan kitab ni bahasa Arab pun. Ambil kitab tuan-tuan, dobek tulis kat situ. Kalau kita pakai dengar je, tak faham. Tuan-tuan tanya balik lepas ni, faham tak? Tak faham. Acik jamin lah tuan-tuan. Jaga betul-betul. Saya ni pun Tok Guru suruh je. Kalau Tok Guru tak suruh, saya tak ngajar dah tuan-tuan. Saya tak baca kitab dah. Saya jual nasi lemak. Jual nasi lemak pagi-pagi, jual nasi lemak. Tak ngajar dah. Tapi sebab Tok Guru suruh, kita pun berat hati, tunaikan je lah. Okey, macam tu. Okey, baiklah. Kemudian kata dia, tu dah habis tu. Itu antara suruh dengan kehendak tu berlainan. Okey, kat bawah tu pula. Dan terkadang berkehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak dan tiada menyuruh ia. Kalau kita nak tambah sikit boleh lah. Bila kita tiada menyuruh dan tiada redha ia. Tiada redha ia. Okey. Jadi Tuhan terkadang Tuhan berkehendak. Faham kitanya, bila kata Tuhan tu berkehendak, itulah yang berlaku. Yang Tuhan kehendak tu lah jadinya, yang berlakunya. Okey. Tapi Tuhan tak suruh. Benda tu tak termasuk dalam perkara yang Allah Ta'ala tak suruh. Mana? Seperti segala yang makruh dan segala yang haram dan segala yang harus. Tiga sekali. Yang makruh, yang haram dan yang harus. Baik. Tuhan kehendak tak berlakunya? Tuhan kehendak. Itu yang berlaku tu. Benda makruh. Hari ni makan petai contohnya kan. Tuhan kehendak tak kita makan petai tu sejak azali lagi? Sejak azali Tuhan kehendak tak? Kehendak lah, patut kita hari ni makan petai. Contoh. Hari ni makan budu. Iyyaka na'budu. Budu, makan budu. Itu apa ni alah lupa nama pula Cik Sam. Cik Sam. Cik Din itu yang orang Sarawak makan apa nama tu? Ikan mentah tu apa nama dia? Umai. Umai tu makruh tu. Tapi orang Sarawak makan lah. Saya pun kalau orang hidang umai tu saya makan juga. Lidah kita boleh makan Melaka. Umai tu. Ikan tenggiri tu yang dipotong-potong tu, entah betul tu, nipis-nipis tu, diperah asal limau, cabai, bawang itu, buah asal limau, buah peti ais, masak dengan limau tu je. Macam tu. Masak juga, tapi mentah lah, masih bukan masak dengan api lah. Masak dengan limau tu, dengan asal limau tu. Melih Helio Cik Din. Cerita melih Helio Cik Din. Okey. Biasa dah 14 tahun 15 tahun dah pergi Sarawak tu, orang hidang macam makan lah. Itu makruh tu. Okey. Kata takdir hari ni Cik Din makan benda tu. Makan dia. Tuhan suruh ke tak? Tuhan tak suruh makan benda makruh ni. Tapi kalau Tuhan kehendak, jadi tak? Jadilah. Gitu juga ada yang haram. Katalah seseorang tu dia buat benda haram. Tuan-tuan, dia buat benda haram. Benda haram, dia buat benda haram. Maksiat lah. Minum arak lah. Pukul orang lah. Haram tak? Tapi kalau Tuhan sejak azali lagi Tuhan kehendak macam tu, berlaku tak? Berlakulah tuan-tuan sekalian. Sedap ke? Pernah ke makan umai tu? Dalam tu kata sedap je dia. Sedap je dia. Sedap. Saya dekat Yaman dulu ni, ikan tuna sirip biru tu, dia isi dia tu boleh koyak sikit nipis tu, buah asal limau, buah cabai macam tu tuan-tuan. Makan ikan mentah. Kononnya nak tiru Jepun. Jepun makan apa? Sushi sushi tu ikan mentah tu. Okey. Baik. Jadi Allah Ta'ala berkehendak, tapi Tuhan tak suruh pun.
Buat benda makruh Tuhan tak suruh, buat benda haram Tuhan tak suruh, buat benda harus Tuhan tak suruh. Sebab tu benda harus ni tuan-tuan, boleh-boleh saja. Kalau kata kita buat benda yang harus, makan tu harus, minum tu harus. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau Allah menentukan kita makan, harus makan, berlakulah makan tu. Berlakulah. Macam tu kan. Maaf Ustaz, soalan saya untuk nak dalam lagi kefahaman, kenapa Allah berkehendak sesuatu yang Zuhair nampak tak elok pada kita? Contoh, kita lahir Islam, kemudian kita jadi kafir dan masuk neraka. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, dalam ayat Quran kata, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini soalan ni bersangkut dengan ayat Quran ni lah. Apa dia? Jangan tanya apa yang Tuhan kehendak. Jangan tanya apa yang Tuhan nak buat. La yus'alu amma yaf'alu. La yus'alu, tidak ditanya. Ma yaf'alu, barang yang Allah Ta'ala perbuat. Jangan tanya. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa rahsia dia sebalik Allah buat tu. Apa dia? Wallahu alam, tuan-tuan. Tak tahu. Cuma hanya yang kita nak kena etikad, tiap-tiap yang Allah buat, tiap-tiap yang terjadi dengan Allahnya perbuatan, semuanya kita wajib etikad, baik belaka. Ada hikmahnya belaka, baik belaka. Kita tak tahulah. Apa kebaikan, apa yang hikmah berlaku tu, wallahu alam, tuan-tuan. Ada kalanya ulama kata adalah nampak hikmah tu. Ada kalanya kita agak-agak saja, tahya ke tidak, wallahu alam. Jadi jangan tanya kenapa orang tu macam soalan macam ni lah, kenapa Anthony Locke tu kafir? Sebab macam ni marah dia tak? Marah dia. Contoh kenapa orang ni kafir? Kenapa dia kafir? Kenapa Tuhan buat dia kafir? Kalau betul-betul Tuhan yang buat, memang Tuhan yang buat. Tuan-tuan sekalian, jangan tanyalah kenapa kawan ni kafir, kawan ni beriman, kenapa kawan ni jahat, kawan ni baik, kenapa kawan ni maksiat, kawan ni taat, kenapa kawan ni buat ibadat, kawan ni tidak. Lah, jangan tanyalah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang kena tanya siapa? Perbuatan Tuhan kita berani tanya tak? Ya Allah, dulu aku dalam dunia, kenapa engkau tentukan aku buat jahat? Berani nak tanya dia? Oh, jangan kata macam tu, tuan-tuan. Dalam surah apa tu? La yatakallamu illa, bukan? Ayat apa, surah apa yang kata tu? Ya Allah Ta'ala kata dalam akhir nanti di tempat pada mahsyar tu, Allah hanya bagi seorang aja yang boleh cakap. Siapa dia? Orang lain tak boleh. Tu tak siapa nak beribankang Tuhan, tuan-tuan sekalian. Itu kata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanyalah. Jangan tanya. Wa hum yus'alun. Wa hum siapa dia? Wa hum tu kita lah. Kita tu bukan manusia saja, jin dan manusia yang akan kena tanya perbuatan mereka. Padahal perbuatan kita ni siapa yang tentukan? Tapi kena tanya lah. Wallahu akbar. Macam mana kita tak tahu lah. Macam tu lah. Itulah untung kita ngaji tauhid ni, tuan-tuan. Bila ngaji tauhid ni, beriman kita dengan Allah tu kuat lah. Macam tu. Okey. Oh, dekat Kelantan pun ada namanya macam tu ya, sushi tu. Lawa ikan tamban tu, dia buang tu, diperah salimau budong kesum. Mentah juga perah salimau. Hari ni buat makan je Cik Din. Anak ngaji tauhid hilang dah pula. Jaga okey. Dan terkadang-kadang Allah Ta'ala berkadang-kadang berkehendak Allah dan tiada menyuruh. Seperti segala ini semua, tuan-tuan, nak lawan, nak mengatakan, tuan-tuan sekalian, pandangan Mu'tazilah tu menyimpang daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu kita buat macam ni. Dan kita ni yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah ni kena faham betul-betul empat benda ni. Suruh, redha, iradat, ilmu. Benda tu berlainan-berlainan. Tapi ulama dah kata dah, tiap-tiap yang Allah Ta'ala suruh, itu yang Tuhan redha. Tiap-tiap yang Tuhan redha, itu yang Tuhan suruh. Dan tiap-tiap yang Allah Ta'ala kehendak, itulah yang berlaku. Itu yang kudrat buat. Itu dia. Dan itulah yang ilmu tahu.
Senang je kaedah ni tuan-tuan. Guru saya kata macam tu. Okey. Yang haram pun Tuhan kalau Tuhan berkehendak, maka jadilah dia. Berlakulah walaupun Tuhan tak suruh sekalipun. Macam tu. Dan harus sama juga. Okey. Maka bahawasanya berkehendak Allah Taala akan dia, akan yang makruh tadi, akan yang haram tadi, dan akan yang harus tadi. Mana dalilnya? Dengan dalilnya kata Tuhan berkehendak tu, jatuhnya. Apa dah jatuh tu? Berlakunya. Berlaku tak benda tu? Berlaku. Ada kalanya nak berlaku benda yang haram tu atas seseorang. Apa contohnya? Dia mengumpat, haram. Itu Tuhan kehendak tu. Tapi kita yang mengaji ni tuan-tuan, jangan pula beralasan macam ni. Aku ni tak sembahyang ni, bukan aku yang kehendak, Allah Ta'ala yang kehendak, dia kata. Patut aku tak sembahyang. Orang yang beralasan macam tu dapat dua dosa. Satu dosa kerana tak beradab dengan Tuhan, dan satu dosa kerana meninggalkan solat. Sama juga dengan orang nak menzalimi orang tu. Dia nak zalimkan orang. Dia katanya aku zalimkan orang ni, bukan aku yang kehendak ni, Allah Ta'ala yang menentukan sejak azal lagi aku zalimkan dia. Maka dia rasa macam tu dapat dua dosa. Tapi kalau dia nak menghina hukum Tuhan tu, tak ada khilaf ulama, jatuh jadi kepada kekufuran. Jaga baik-baik. Sementara hidup ni. Tu kata. Tanda yang kata Tuhan kehendak benda yang haram tadi, benda yang makruh tadi, benda yang haram tadi tu, apa dalil yang kuatnya? Jatuhnya, yakni berlakunya. Berlaku benda yang makruh tu, berlaku benda yang haram tu, berlaku benda yang harus tu. Itu dalil yang kuat menunjukkan yang haram, yang makruh, yang harus tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tu. Okey, kemudian kalau kita lah tuan-tuan, ada berlaku benda yang kita tak nak, berlaku tuan-tuan, dan perasaan kita manusia ni kan, memanglah ada sedih kan, gitu kan. Nak jangan bagi tension sangat, kembali balik kepada Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala kehendak, cari jalan penyelesaian ni. Macam mana? Dekatkanlah lagi dengan Tuhan. Dekatkan lagi dengan Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang Allah Ta'ala tu dia tengok kita lalai tu, dia bagi satu ujian. Ujian tu macam mana? Ujian tu nak bagi kita kembali balik. Orang Melayu katalah, dah terantuk baru tergadah. Kadang-kadang kita lalai tak sebut nama Tuhan. Jadi macam mana nak buat? Jatuhkan pada satu benda yang menyusahkan dia. Baru nampak Tuhan. Itu pun kehendak siapa? Itu pun kehendak Allah Ta'ala juga. Macam tu. Bukan kehendak kita tu. Kehendak Allah Ta'ala juga tuan-tuan. Mudah-mudahan malam ni tuan-tuan, kita dicucuri rahmat Allah lah. Campakkan dalam hati kita tu kesedaran betul-betul sungguh nak Islam tuan-tuan. Kita nak beramal sungguh-sungguh ni. Nak berislam dengan Islam betul-betul ni. Pasal apa tuan-tuan? Saya kadang-kadang kan tengok tuan-tuan, kita bila kita pergi ke kadang-kadang lepas kelas tadi pergi dekat Mak Uda tu, minum ke makan ke tuan-tuan, tengok yang masuk tu tak pakai tudung, pakai seluar pendek, rambut merah, dada pun nampak tuan-tuan sekalian. Kita berdetik hati ni, orang ni tak dapat rahmat Allah lagi lah dia. Kata berdetik macam tu tuan-tuan sekalian, doakan sekali. Doakan sekali tuan-tuan, doakan sekali atas dia tu. Doakan sekali. Kenapa? Menunjukkan umat Islam pada hari ini tuan-tuan, kalau zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah tak sekakap lah, zaman sahabat dulu tuan-tuan, berlaku macam tu, automatik tak ada orang tegur. Zaman sahabat tak ada. Ada terus lah, jangan buat indah aurat, tak boleh salah apa-apa gitu ni. Jangan macam tu kan. Tapi zaman kita ni mampu tak? Walaupun serban atas kepala besar, nak tegur orang tak pakai suara pendek tu, mampu tak kita? Allah. Dalam hati tu apa nama dia? Okey, apa yang kata dalam hati, apa kata apa dalam hati? Bukan. Tu yang kata suruh ngaji tu. Bukan.
Kalau macam itu, habis semua tok guru lemah iman, ulama lemah iman, macam tu. Ulama jalan tengah pekan, nampak orang pakai pendek, ulama tegur tak? Tegur tak? Mana nampak ulama tegur? Tengah-tengah orang ramai, ada? Tak ada. Habis lemah iman tok guru tu. Bukan lemah iman. Itu yang hadis tu kata tu, wadzalika adaful iman tu dengan makna wadzalika fi'lu ahli iman. Wadzalika tu dan demikian itu dengan tegur dengan hati itu ialah perbuatan sedaif perbuatan ahli orang yang beriman. Bukan lemah iman. Perbuatan tu lemah, bukan lemah imannya. Sebab tu tuan-tuan, ayat ni hadis lah kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bihadih kan. Ada 3 kan. Kalau nampak satu kemungkaran, kita ubah dengan tangan. Dengan tangan, masukkan tangan tu apa dia? Ada kekuasaan yang ada pada kita. Okey, kita tak ada kuasa ni. Nak tegur orang masuk kedai Mak Uda tu. Ada RMU Restoran Mak Uda. RMU. RMU. Restoran Mak Uda. Masuk dalam tu. Ini Mak Uda kena bagi saya duit ni. Macam apa? Sebab publicity murah ni. Okay. Masuk restoran tu tuan-tuan. Lepas tu, kita nampak orang tu pakai seluar pendek, tak pakai tudung tuan-tuan. Yang kita tahu perbuatan tu dosa. Perbuatan tu maksiat. Kita tahu tu. Tapi nak tegur macam mana? Tuan-tuan tak boleh. Sebab kita tak ada kuasa nak tegur dia. Pasal apa? Tak ada hubungan apa kita dengan dia. Sama Islam saja. Nak tegur tak boleh. Tak ada kuasa. Kalau kita polis ke, kita penguasa jais ke, kalau kita askar ke, kita sultan ke, boleh tegur. Tapi tak ada apa-apa nak tegur macam mana? Tak ada kuasa tuan-tuan sekalian. Ubah yang apa dengan cara yang kedua? Apa dia? Ubah dengan tangan. Ubah tadi mana? Fa'il dia ni. Fa'il lam yastati' fabilisanihi, dengan lidah dia. Maksud lidah ni apa dia? Lidah ni maksudnya ialah dengan tulisan-tulisan ataupun kalau boleh tegur dengan lidah, dengan mulut, dengan cakap. Itu pun tak mampu dia. Maka ubah dengan hati. Ubah dengan hati macam mana? Ubah dengan hati tu ialah minta pada Allah mudah-mudahan orang ni dapat hidayat. Bukan duk kita ubah mana? Macam mana ubah macam mana? Kalau ubah dengan hati, kalau kita masuk ubah dengan macam mana? Doa dengan hidayat. Itulah doa hidayat. Lepas tu Ustaz Wan, kalau jadi imam subuh Ustaz Wan, kalau jadi imam subuh lah Ustaz Wan, doa untuk kita semua ni, doa 4 ni. Doa ni Ustaz 4 ni Ustaz Wan. Apa dia? Yang pertama, Allahumma fili ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Doa lah ni. Bukan Ustaz Wan seorang lah. Siapa-siapa yang lepas sembahyang tu, doa dengan 4 ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang prihatin dengan umat. Kalau kita nak dakwah tak mampu, kita nak suruh orang jangan maksiat, kita tak mampu tuan-tuan. Macam mana? Doa lah. Doa secara umum. Allahumma fili ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Doa lah macam itu, insya-Allah mudah-mudahan. Dan kata Tuan Guru Abbas Kumpul Al-Banjari tu, dia kata siapa yang amalkan benda tu, dia kata dia akan jadi wali. Itu bukan matlamat, tapi dia kata macam itulah. Mana orang yang doa macam itu, beramal macam itu, dia kata dia sebahagian daripada wali abdal. Kita bukan nak pangkat wali tu. Kalau Tuhan bagi, apalah. Tapi kita nak apa? Kita nak capur tangan juga dengan dapat habuan juga kita amat prihatin dengan umat, tuan-tuan. Nak tegur tak boleh. Macam tu. Jaga insya-Allah, mudah-mudahanlah tuan-tuan. Allah cucurkan rahmat dia pada kita malam ni. Sedar kita betapa pentingnya agama Allah SWT ni tuan-tuan. Kenapa? Sebab agama ni bukan hanya praktikalnya, tak apa teori. Kita kena ada praktikal pula. Siapa nak tulis ni?
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Nanti saya masukkan dalam Facebook insya-Allah. Tulisan tu saya masukkan dalam Facebook insya-Allah. Tapi saya kan tambah lagi dua rangkap. Apa dia? Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Macam tu. Tambah lagi dua. Kalau tak tambah dua pun tak apa. 4 ni pun dah cukup. Dah merangkumi dah. Tapi kalau baik tambah lagi dua. Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Apa makna dia? Yang pertama tadi, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa sekalian umat Muhammad. Allahumma arham, ya Allah, kasihanilah atas umat Muhammad. Allahumma aslih, perbaikilah umat Muhammad. Allahumma jebur, tutuplah dosa, tutuplah kesalahan-kesalahan umat ni. Tutuplah dosa-dosa, ditutuplah. Dan Allah mansur, dan tolonglah umat Muhammad ni. Dan perjalanan ke Tuhan ke akhirat, tolonglah dia. Kemudian Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad, dan lepaskan dia daripada segala kesusahan, kerunsingan sementara hidup dalam dunia umat Muhammad ni. Tuan-tuan, okey, mudah-mudahan tempat kita ni dicerahkan tuan-tuan dengan doa kita tu, dapat hidayah orang untuk dia meneruskan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Wallahu alam. Dan kata musannif, au ma'az-zuhuli awil ghaflati. Ni yang mustahil. Wallahu alam. Ada soalan yang masih tak faham. Malam ni 4 baris 5 baris saja. Ada soalan? Ada pertanyaan? Ada apa nak tanya? Ada Jamil? Kalau Tok Guru Hajilah Babalah tu dia kata yang ketiga tu, wazalika ad'aful iman tu, wazalika ad'afu fi'lu ahlil iman. Yang demikian tegur dengan hati itu ialah selemah-lemah perbuatan orang yang beriman. Bukan iman ni lemah, perbuatan tu lemah. Sebab tak ada kuasa. Tak ada ya? InsyaAllah mudah-mudahan kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan ada kebaikan malam ni, ada manfaat malam ni. Ya Allah Ta'ala tentukan atas kita tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimar ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsiral jud, ya wasi'al ata', ya khafiyal lutuf, ya jami' sunna, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa rida sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك. الله بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك تلتنا مكنفنا بكنفك الذي لا يرم وارحمنا بقدرتك علينا ولا ننقض ثقتنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجزاء وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت
وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita ada kuliah backup yang kita dalam sekian zaman kita ada kuliah